Hai semua, so hari ini saya nak buat vlog pergi Kuala Lumpur lepas habis paper SEM 1 kawan saya Amar. So hari ini kita akan jalan-jalan ke Kuala Lumpur dengan kawan-kawan saya yang lain. Tak adalah semua, tapi kita ada beberapa. Kita ada 1, 2 dan beberapa, okay? So nak tengok kita orang pergi mana, pastikan tengok sampai habis, okay? So sekarang kita orang nak pergi beli pas sehari. Remuk. Hai. Tak ada lip. So, kita dah beli pas hari. Pas hari sekarang pun dah naik RM10. Hidup ni keras. So kita just tap. Alamak. Okay, just tap. Lepas tu kita pun jalan. Okay. Ini adalah set-set. Hello guys. Hello guys. Okay, tengok kita orang pergi mana kejap lagi, okay? Apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi untukmu ku mengalah. Ku telan sajalah. Itu kan yang kau. So, saya dah sampai. Kita masuk jom. Wah, mana? Berharap pada manusia, kecewa akhirnya. Kita tak jodoh, tapi kita bertemu. Dalam MRT guys. Nak cakap kuat-kuat malu guys. Sejujurnya kita orang tak plan nak pergi mana. Kita orang like terus enjut je. Tapi kalau ikut plan enjutan kami akan ke mana? Mana tadi? TRX dulu. Dah sampai. So sekarang kita orang dekat TRX, which is maksudnya Tun Razak Exchange. So sekarang kita orang nak pusing-pusing dalam mall. Kita nak tengok apa yang ada dalam mall ni. Dan budak ni pula dia nak pergi cari barang dia. Begitu lah. Kita orang dah masuk TRX Mall. Okay. Tak tahu apa kita orang nak buat, tapi kita orang just nak jalan je. Kalau nak beli memang tidak lah. Semua mahal, betul tak? Kan dalam ni ada Saya nak cari Calvin Klein. cari amoy. Dari tadi tak habis-habis. Your phone ringing. Amoy bersepak kat sini. Cuma yelah, kita orang nak beli tak mampu lagi. Dalam ni Hermes, Calvin. Aku mampu. Aku nak beli Swarovski. Member pula dalam bank ada RM50,000. Memang boleh lah. Kita orang sekarang dekat dalam Uniqlo. Kenapa dalam video ni nampak cerah je? Hello guys. AIE Hustle. AIE Hustle sungguh-sungguh. Satu lagi ni lighting. So kita orang nak plan nak beli baju. Perangan lebih padahal dalam bank duit stok Lepas student dah hujung SEM dah, duit berapa tinggal? Belah nanti. Kita orang masuk kedai buku. Aduh, lupa nak rakam. Oh my god. Masuk kedai buku ni sebab aku nak cari buku Sulalatus Salatin yang original. Which is sebelum ni aku belajar Sulalatus Salatin, tapi yang student edition. Nak cari yang ori tak jumpa. Kuku kakak. Ingat comel lah tu. Guys, kalau kau nak tahu, sekarang ni kita on the way ke Takong. Takong. Kau tahu ah? Kita orang masuk dalam. Lepas tu kita orang masuk, tak ada orang. Maksudnya member kita orang tak ada. Kita orang keluar, dia orang dah masuk rupanya. Tour guide tak sesat. Bukan aku sesat, dia orang yang tiba-tiba masuk. Kita dah betul dah masuk tadi. Lepas tu kita keluar balik sebab apa dia tak ada kat belakang. Kita dah sampai dekat pasar sini. Alamak, dah kena pegang kamera macam ni lah. Kita dah sampai dekat pasar sini. Sekarang kita nak pergi makan. Sibuk buat vlog, nak buat vlog. Kita akan pergi makan dekat Malata. Panas now sini. Panas berbenar nah. Wah guys, perasan dia gemuk-gemuk. Memanggil. Oh my god, tak boleh guys. Sangat enak. Tapi ada lagi enak guys. Hello guys.
Sekarang dah jemaah datang. Tengah tunggu makanan sampai. Masya Allah. Yang depan lah. Alip mana Alip resit kamu? Yang ni kau tengok. Balik. RM40. Resit korang mana? Tengok resit. Ni RM60. Astaghfirullahalazim. Aku tak tahu dah makan ke menantak. Sekarang ni aku nak beli air 30. 3. Seorang RM16.40. Tapi sebab tadi aku yang ambil extra sikit, so Amal bayar 14. Aku yang bayar mas. Cuma sekarang ni aku tak tahu nak beli air kat sini ke nak beli air dekat KK Mart. Jauh lah KK Mart. Boleh ke ambil air batu dia lepas tu pergi beli KK Mart? Mana yang batu? Ni. Yang ni sop meratang biasa. Mana makut? Dan ni kari. Yang ni kari. Berbumbungkan angkasa ke Yang ni astaga nak makan pun main game. Ni kami punya. Kau tengok tadi guys, setiap kali makan pasti macam ni. Bukan aku. Astagfirullah. Ish. Bukan aku. So kita orang dah habis makan. Nama kapal masuk ni dekat ini. Sekarang kita orang plan nak pergi solat dulu. Solat, lepas tu kita pergi mana? Tak tahu lagi. Tada! Ni view kedai Malatang. Hello guys. Malam-malam. Sekarang kita berada di Malaysia. Okey, abaikan. Sekarang kita orang nak pergi makan. Nampak bukan Kuan? Kita nak pergi. Cepat oi. Lepas kita orang pergi solat, kita orang akan pergi ke? Kita akan pergi ke KL Central. Salah. KL Central betul lah. Lepas KL Central baru KLCC. Sebagai orang Islam, kita solatlah dahulu. Solat dulu maghrib di Terminal. ya. Jom guys, solat dulu. Masuk sang Islam. Tutup transition. Tutup. Masa itu emas. Piuk lacak. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. Penuhilah hati ini. Guys, ada piano lah guys. Ada piano. Main ke? Kamu tak? Okay, kita akan main piano. Aura kan? Walaupun kita tak pandai. So, kita orang sampai kat Bukit Bintang. Tujuan kami ke Bukit Bintang ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Cuma macam ada kawan kita orang ni nak pergi beli bag. Lepas kita orang tadi kat pasar seni kedai ni, aku dah tak ingat lah nama kedai tu. Aku like memang lupa gila lah. So sekarang kita orang dekat Bukit Bintang untuk cari kedai yang sama. Ada kedai tu, dia dekat sebelah dekat dengan kedai urut dengan karaoke. Ya betul. Maharaja yang 3 pencawangan, I don't know. So sekarang kita akan pergi ke situ. Jom. Nama tak mudah kerja aku. And now we are at here. Macam mana? Hello guys, so sekarang kita dah sampai dekat Hotel What the hell is that? Hot market. So yeah. So banyak kereta hari ni.
Oh. The woman was too stunned to speak. So kita dah jumpa dah kedai tu. Nama kedai ni Hot Market rupanya. Hot Market, something like that. Tak sure kalau beg yang Aman nak tu ada ke tak. Tu. Mana? Merry Christmas. Natang sungguh. Yang ni tak tahu dia buat apa. Yang ni tengok orang beli barang. Yang di sini masih single. Bruh. Foto. Abang tunjuk abang. Kuat. Okay, sekarang kami dah ada Menara Merdeka lah guys. Ya, Sekarang kami di Malaysia ni. Saya sudah sampai Batu Pahat. Bomba. And finally guys, kita orang dah sampai ke tada! Weh, kan biasa boleh lalu pintu yang belah sini kan. Betul. So kita orang pusing balik. Philip. So macam tu lah like. Kita dah sampai ke tujuan kami. Orang tengah pegang kamera dari tadi. Dan itu KLCC. Dan saya rasa itu je kot untuk vlog kami hari ni. Ke nak sambung sampai naik MRT balik? Kami rasa kami dah berjaya sampai dekat KLCC. So kami rasa ini adalah perakhiran video untuk kali ni. So kepada anda semua, jangan lupa subscribe. Okay, anda akan tengok video montage lepas ni. Bye. Yo guys, dah sampai APM. Tapi boleh ke jalan kaki dari sini? Boleh kot. Jalan kaki, motor